sia-sia dapat kumpul duit raya banyak tapi tak ada niat langsung nak beranakkan. Jom Sandra explain kat mana tempat paling best simpan duit raya anak. Bahagikan jumlah duit raya kepada 3 kategori. 70% untuk simpanan jangka panjang, 20% untuk anak guna buat belanja dan 10% untuk sedekah atau kebajikan. Okay, first, boleh simpan dekat tabung haji. Pulangan tahunan pun bersih. Tabung haji dah tolak zakat siap-siap. Kalau ada rezeki, cukup simpanan, boleh pergi haji. Yang kedua, ASB. Berbaloi simpan dekat sini sebab boleh jadi tabung pendidikan anak juga. Kalau setiap tahun masukkan duit raya, tambah dengan yang bulanan punya, confirm masa nak sambung study, tak payah risau nak survive dah. Yang ketiga, SSPN. Yang ni memang spesifik untuk bina simpanan pendidikan anak. Selain boleh beranakkan duit dengan dividen yang kompetitif, korang pun boleh dapat tax relief sampai RM8,000 kalau carum SSPN tau. Yang keempat, emas. Kalau anak dapat kumpul duit raya cecah ribuan ringgit, tukarkan kepada emas siap-siap. Karis inflasi, senang nak cairkan dan pilihan tetap untuk simpanan jangka panjang anak. Yang kelima, BSN Sijil Simpanan Premium. Yang ni sesuai untuk jumlah duit yang tak berapa tinggi. Sebab boleh start menyimpan dengan RM10 je. Ada rezeki boleh dapat hadiah daripada cabutan BSN SSP. Last sekali, Unit Trust. Tempat ni next level sikit sebab risiko tinggi sikit berbanding dengan yang lain. Jadi, pulangan mestilah lagi tinggi sebab diuruskan oleh professional fund manager. Parents kat luar sana, kat mana tempat underrated korang simpan duit anak? Isandra dah explain, jangan lupa follow.